hati. Soalan seterusnya, ceritakan sikit tentang Hamzah. Hamzah mana pula ni? Yang mati dibunuh oleh Wahsy, sehingga Nabi SAW merasa sangat sedih. Baik. Jadi saya cerita kisah Hamzah, Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah ni pak saudara Nabi. Nampak? Di antara yang masuk Islam awal. Pak saudara Nabi. Molek. Dalam peperangan Uhud, Wahsy masa tu kafir. Wahsy bin Harbin. Nama dia Wahsy bin Harbin. Dia ni orang Habsyi, kulit hitam. Nampak? Hamba orang. Hamba Zubair bin Mut'im kalau tak silap. Dia hamba bagi Zubair bin Mut'im. Dia ni orang sifat dia gemuk kepala watak, tak ada rambut, hitam. Habsyi, gemuk kepala watak, tak ada rambut. Jadi Zubair bin Mut'im kata, kalau mu nak merdeka, mu bunuh Hamzah. Nampak? Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Jadi dia pun dengar gitu, dia bersembunyi masa orang perang dengan satu lembing. Hamzah perang, menggunakan pedang. Dia panglima perang lah. Sayyidina Hamzah ni panglima perang. Jadi Wahsy ni bukan orang ahli perang, ahli kecek dia. Dia nusuk oleh batu dengan lembing. Bila sampai dekat Sayyidina Hamzah tengah perang, dia lacur lembing. Maknanya bahan curi. Maka kena atas dada, mati syahid. Cerita je setakat tu je sebut dalam hadis Bukhari Muslim. Lepas tu cerita-cerita hak Indo makan hati apa semua tu tidak dapat dibenarkan. Kerana tak sebut dalam kitab sahih. Nampak? Tak sebut dalam kitab sahih. Pak mari Indo potong hidung, belah dada, mamuh hati itu tak berlaku. Nampak? Dalam hadis-hadis sahih tak ada. Hadis hasan pun tak ada juga. Tu cerita-cerita orang saja. Jadi bila lama dah Wahsy ni masuk Islam. Satu hari Nabi diberitahu Wahsy yang bunuh pak saudaramu ada dalam majlis. Nabi berpanggil, nama dia, nama Wahsy. Mu ke yang bunuh pak saudara aku? Dia kata ya, tapi dia masuk Islam dah. Masa dia bunuh tu dia kafir. Bila dia kata ya, Nabi pun menangis. Pasal Nabi sayang sangat ke Sayyidina Hamzah, pak saudara dia. Orang yang berani dalam Islam. Nampak? Sayyidina Hamzah ni orang berani dan orang kuat beriman. Nampak? Dan jaga Islam. Tapi hamba hak kulit hitam ni tukang bunuh pak saudara. Tapi dah Islam dah. Nabi sedih. Nabi kata boleh tak mu jangan duduk depan aku biar aku tak nampak mu. Dia tidak apa. Dan dia Wahsy dengar gitu, dia nusuk sama dalam majlis-majlis Nabi. Dia pergi tapi nusuk sebab dia kasih ke Rasulullah. Tapi dia ada kenang dosa dia dulu lagi bunuh pak dari Rasulullah. Nabi marah pun dia terima. Sebab tu memang salah dia. Maka dia apa benda ni setiap kali majlis Nabi dia akan hitam Nabi dan dipastikan Nabi tak tengok dia. Pasal Nabi pesan boleh tak mu jangan win aku nampak. Pasal aku ingat tengok mu, aku nangis sedih keingat ke pak dari aku mu bunuh. Macam kita lah, kita maaf dah pembunuh ayah kita, tapi dah duduk main depan kita amok, jadi leceh. Nabi kau manusia kau. Jadi dia pun dia kata tiap kali majlis Nabi aku hitam. Nabi tengok aku tunduk. Ini taat dia. Jadi akhir sekali dia fikir-fikir tak jadi main ni. Takutkan nampak di Nabi kan sedih Nabi. Dan kan Nabi Rasulullah, aku sayang dia. Dia pun keluar daripada Mekah. Dan disebut dalam satu hadis dia yang membunuh Musailamatul Kadzab. Nampak? Dulu dibunuh Hamzah, pahlawan Islam. Ni dia membunuh ketua kafir yang mengaku jadi Nabi. Nampak? Sebagai kafarah dia nak cari pahala kot tu pula. Dia bunuh Musailamah Kadzab. Kerana orang kata yang bunuh Musailamah seorang Habsyi yang gemuk, yang kepala botak. Orang kata tak ada lah hitam, kepala botak gemuk, Wahsy. Kemudian dia keluar daripada kota Mekah dan dia mengembangkan Islam di luar Mekah sampai mati, tak mati Mekah. Itu Wahsy.
Soalan seterusnya.